Assalamualaikum. Good morning guys. Hari ni hari apa? Saya pun tak tahu. Saya kena tengok kalender. Sabar ya. Okay, hari ni hari Sabtu 31 Julai. Just random, okay. So, kita nak buat apa? Saya pun tak tahu. Saya ingat nak rajinkan diri. Blur. Kita nak rajinkan diri. Post vlog at least 2 untuk 1 bulan. Okay. Yang ni untuk bulan Ogos nanti. Good. Pagi-pagi dah mula terang ni. So biar diorang main dulu. Kita buat apa-apa yang diorang tak kacau. Yang ni dululah. Kita kemas dulu semua ni. Clean, 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 clean everything. Every day you clean, but will be wrong. But will be wrong. You clean, you clean, you clean, you clean. Kopi tak ada. Ting 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 ting. Okay, rajin pakai tudung bawal sebab kita orang buat video unboxing. Bukan unboxing, macam buka blind box ni satu-satu. Tapi bukan untuk channel ni lah, untuk channel lain saja buat suka-suka dengan anak. Comel-comel semua, tapi tak adalah macam wow sangat, tapi cute lah. Saya suka yang Judy karakter tu, comel. Dia ada 3 karakter kot masa dia kecil. Lepas tu lagi satu time dah lupa dah. Nanti saya tunjukkan lah kat korang sikit-sikit dia punya karakter yang dapat dalam ni. Ada dah 24 box tapi ada 12 karakter lah. So setiap karakter tu ada 2 dalam satu kotak. Saya beli kat Shopee je. So tu pakai tudung bawal semua. Tak, memang tudung sarung je lah kita je. Nak minum kopi. Kopi ni saya buat sikit je. Budak ni nak join. Buat apa tu? Ni. Okay, sekarang ni tengah on the way pergi Lotus. Memang betul-betul random ya. Suddenly husband ajak, saya terus gerak je. Okay, kita dah balik rumah. Safia tolong kita keluarkan semua barang-barang yang kita beli. Saya beli sabun cuci baju sebab dah nak habis. Lepas tu saya beli satu magic clean ni untuk dapur. Memang bersih lah bila pakai spray ni. Tak payah nak tonyoh-tonyoh dah. And then saya beli beberapa tisu sebab dah habis kat rumah. Ni sponge, nak try yang baru macam ni. Dia macam sponge tapi macam bersih juga. Lepas tu Chief ni memang wangi sangat ya. Bau rose ni saya suka sangat. Daripada lemon, rose ni lagi sedap. Okay, lagi ni tisu je lah. Sikit je beli.
Jarang-jarang kalau kita orang pergi Lotus ni beli barang banyak-banyak tau. Bila tengok troli orang lain selalunya penuh. Kita orang je letak barang beberapa macam ni. Turun bawah pergi ambil barang. Lepas tu tiba-tiba nampaklah budak-budak tengah bersilat. Selalunya diorang bersilat kat taman belakang tu. Mungkin sebab hujan diorang silat kat sini. Lepas tu dah naik rumah, saya terus buka parcel yang mak saya bagi ni. Sebab saya excited nak tengok ada apa kat dalam. Tapi tak ada banyak barang pun. Semuanya untuk cucu-cucu kesayangan dia je. 2-3 je barang untuk saya. Satu baju, lepas tu Milo pack satu dengan pan untuk goreng telur. Yang lain semua untuk anak-anak je. Yang skuter kecil ni untuk siapa? Untuk anak kedua saya, untuk Safia. Suami saya suruh hantar kat sini sebab benda tu kecil je. Sampai umur 2-2.5 tahun je diorang boleh bawa. Jadi saya minta lah mak saya tolong hantarkan sekali. Lepas tu dalam ni ada baju untuk majlis-majlis nanti. Okay, majlis kita bulan 9. So ni je lah korang. Tengoklah. Sikit je. Semuanya mostly roti tu semua untuk anak-anak. Saya takkan makan. Sebab saya diet. Kalau tak diet dah habis dah saya makan semua tu. Okay, sementara budak-budak ni dah bangun, saya datang Padang dulu. Kita dah biasa tau, sebenarnya taman kan, tapi kita dah biasa cakap Padang. So bagi dia orang main puas-puas, tidur, and then saya akan sambung. Bye. Hello. Dah settle hantar order. Lepas tu kita orang singgah 99 kejap. Sebab anak saya dah minta lama dah nak apa-apa dekat 99. Saya selalu tak belikan. Memang kurang sangat lah bagi jajan-jajan semua untuk dia. Bila macam seminggu sekali saya akan bagilah aiskrim. Seminggu sekali bagi biskut. Memang semuanya jarang-jarang lah. Kita orang tak suka simpan stok kat rumah. Sebab kalau ada kat rumah, dia akan habiskan dalam 1 hari. So, kita orang buat apa? Bila keluar, bila pergi mana-mana je, belikan untuk dia. Selagi tak keluar, kalau duduk rumah tu memang makan real food je lah dekat rumah. Kalau keluar tu, saya belikanlah 1-2 untuk dia. Aiskrim memang jarang-jarang. Dulu dia kerap makan. Dia okey je sebenarnya. Tapi, rasa macam unhealthy sangat kan. Kita orang kurangkan lah. So hari ni saya bawa dia pergi 99. Belikanlah apa dia minta tu. Sebab dah lama dah saya tak belikan apa-apa untuk dia. Hari ni dia minta twinkle star ni. Dia selalu cakap twinkle twinkle little star. So bila dia minta tu saya belikan je lah. Tak apalah, sekali-sekala. Kalau selalu tak bagi nanti habis. Nanti jadi jahat pula. Masalahnya benda tak elok. Tu dia orang takkan faham. Start. Twinkle twinkle little star. Safia.
Jom. Okay. Okay guys, saya rasa sampai sini je video kali ni. Lepas ni saya nak sambung dengan video declutter baju. Saya nak usik baju je dulu. Saya nak buang semua baju yang dah rosak. Lepas tu tak muat nak donate. Lepas tu nak organize. Kita declutter dengan organize. Okay, next video will be this one. Banyak tau ni. Korang tengok ni. Saya tunjukkan dekat next video. Ada banyak ni. Banyak yang dah tak muat dah. So, kita nak buat declutter. Okay, bye guys.